Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nak sembang-sembang dengan seorang yang pesakit sikit ni Puan Zainah. Kita nak cerita hari ni pengalaman dia menggunakan produk kita ni lah, produk BC300 ni. Berapa lama dia guna, nanti kita tanya dia deh. Okey. Assalamualaikum Mi. Jadi hari ni boleh tak Mi cerita pengalaman Umi guna produk kita ni? Bolehlah, sekali ingat. InsyaAllah. Penyakit banyak juga. Okey, ni cerita dia. Masalah Umi ni ada slip D. Lama mana ada slip D tu? 2 tahun. 2 tahun. Lepas tu guna produk ni ni? Guna produk ni dalam masa 5 bulan. 6 bulan dah. Mula-mula guna tu, kesem ni dapat tu berapa hari? 3 hari. 3 hari guna tu ni dah rasa dah. Dah rasa. Saya dengar kata Mi ni guna apa tu? Dia belakang tu, penyandang belakang tu ke? Penyandang belakang tu pakai bekung. Bekung. Jadi tu mula-mula begitu atas segini. lepas tu Mi guna dia tu 3 hari tu tak kena guna program. Ada lagi. Ada lagi. Jadi berapa hari selepas tu? Dalam 2 bulan gitu lah. 2-3 bulan tak kena guna lah. Tak kena guna. Jadi dah ni 6 bulan masa ni memang tak guna lah. Tak guna tu langsung. Tak guna dah. Di balas nak ngaji, kalau kita duk buat gini dulu kena pakai. Kalau buat gini dulu Tak guna dah. Jadi alhamdulillah lah dek dengan produk ni kita, tapi punya kata ke lain dah lagi Umi dah. Kita kata apa saja ke benda lain pun salah. Jadi alhamdulillah lah tu semua tu. Alhamdulillah. Jadi orang kata bersyukurlah dek sebab beransur pulih. Kita kata penyakit hak mari tu kita ikhtiar dah. Jadi dengan Tuhan juga sebab jumpa benda ni tu ni rasa selesa lah sekarang dek. Selesa. Jadi dari segi keuangan ni macam contoh Umi ni saya dengar kata lah. Dengan kata lah bukan buat kita juga deh. Duduk dia senyap-senyap ni kira orang semua pun dia punya kata. Tok mai kat telefon je deh. Nak royaknya hebatnya produk ni. Tak ada challenge. Jadi nak royaknya kata dengan buat 6 bulan tu dah rasa bonus lah. Ada boleh bonus, dah ada hasil dah. Ada hasil. Boleh punya khabar beli bagi mak tu deh. Alhamdulillah. Sikit lagi ambil FDA pula dengan syarikat deh. Masya-Allah. Jadi nak royaknya itulah dengan produk kita ni bukan sekadar untuk kesihatan saja. Kata kerana sihat poket, sihat kesihatan, sihat poket. Jadi kita boleh berlaku deh. Jadi gitulah sekian terima kasih deh. Sihat poket